Saya ada duit kertas. Kalau duit kertas saya ni duit kertas tuan-puan ataupun duit tunai. Kalau saya kekalkannya dalam bentuk duit tunai, confirm kuasa belinya akan terus merosot. Hari ini 10,000 di tangan saya ni, kuasa belinya tak sama tuan-puan. Untuk 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, kuasa belinya ataupun nilainya confirm akan semakin merosot. Nombornya masih sama, RM10,000, tapi kuasa belinya confirm makin merosot disebabkan inflasi. Jadi macam mana saya nak mengekalkan kuasa beli saya? Macam mana saya nak mengekalkan kuasa beli ataupun nilai kekayaan saya dalam RM10,000 ini? Saya perlu tukarkannya ke dalam bentuk emas. Kalau saya tak tukarkannya, confirm kuasa beli duit saya akan semakin merosot, akan semakin jatuh dimakan inflasi. Even saya akan korek duit saya tuan-puan. Itu adalah kelemahan apabila kita buat simpanan dalam bentuk duit tunai. Saya sangat-sangat teruja sekarang tuan-tuan, sebab harga emas sekarang memang berada di paras yang sangat rendah berbanding harga emas yang tertinggi pernah dicatatkan. Jadi untuk anda tuan-puan yang nak ambil peluang, yang nak ambil kesempatan nak menabur emas pada harga yang masih rendah ini, tuan-puan boleh klik link 3 di bio saya untuk daftar percuma akaun simpanan emas fizikal Get Public Gold.